Rakyat Malaysia ramai yang tak tahu sebenarnya scammer boleh masuk dalam handphone anda, dia boleh masuk dalam akaun anda kerana kesalahan anda sendiri. Cara untuk memastikan handphone kita selamat, akaun kita selamat, media sosial kita selamat ialah kita akan meletak password. Rahman nak tegur dan nak ajar rakyat Malaysia di luar sana macam mana nak tentukan ataupun nak setting password anda. Ramai orang dia ingat password ni main letak je apa nombor dia suka. Ada 7 tips yang anda harus amalkan, gunakan untuk set password anda. Sekarang anda boleh buat. Yang pertama, jangan guna nombor yang sama. Apa dia nombor sama? 0000011111 2222, itu nombor sama. Yang kedua, jangan set nombor yang berterutan 0123456789. Yang ketiga, yang ni paling banyak orang buat, paling ramai orang buat. Jangan letak tarikh lahir sebagai password anda. Sebab apa? Semua orang tahu tarikh lahir kau, Mat. Kau kan suka upload dekat media sosial. Kau kan isi borang-borang tu semua kau letak tarikh lahir. Yang keempat, ini pun sangat penting. Dah set password, jangan tunjuk kat orang. Jangan bagi kat orang. Jangan, tolong keluarkan. Ni password dia. Tolong bukakan. Ni password dia. Janganlah. Password kau tak boleh tunjuk kat orang. Yang kelima, jangan letak nombor handphone sendiri. Dah salah semua orang tahu nombor handphone awak. Awak pergi letak nombor handphone sendiri. Tu yang scammer atau hacker boleh tahu. Yang keenam, ramai nak bagi tahu kalau boleh letak lagi panjang, lagi bagus, lagi pelbagai, lagi bagus. Apa dia pelbagai? Anda letaklah huruf besar, huruf kecil, simbol, kod, apa-apa je asalkan dia pelbagai kat situ lagi bagus. Yang ketujuh, ni cara dia dah. Tu jangan, ni jangan, tu tak boleh, ni tak boleh. Cara yang macam mana nak letak? Senang je. Tanya dalam diri kita, apa 3 favourite nombor yang kita suka. Kita susun ikut nombor yang kita suka tu, tetapi susun berterabur. Okey, dah ada 7 tips cara macam mana nak letak password. Sekarang juga pergi buka handphone anda semua. Dekat semua media sosial pakai password kan? Dekat laptop, handphone, rumah, tempat kerja, office semua pakai password kan? Gunakan teknik yang Rahmat ajar tadi. Dah 7 tips Rahmat bagi. Dah tukar password, dah selamat. Kau ingatlah, Mat. Kalau kau tak ingat, kau letaklah password tu susah macam mana pun tak guna, Mat. Anda risau duit anda hilang, anda risau handphone anda tak selamat, anda risau ditipu oleh scammer. Sekarang anda tak perlu risau lagi. Hubungi Rahmat di nombor handphone Rahmat sendiri. Rahmat akan jawab. Saya akan bagi tahu selamat tak selamat, scam atau tidak, apa yang patut anda buat. Anda hubungi saya terus dengan anda join pelan pelindungan komuniti digital. Duit anda selamat, hidup anda bahagia. Tak payah pening-pening. Kalau terlepas video-video Rahmat yang sebelum ni, jangan risau. Sekarang pakai handphone, call je Rahmat. Rahmat, check for me this one. Rahmat, you tengok ni. Rahmat, you buat ni. Saya akan bantu anda dalam pelan pelindungan komuniti digital. The best part about pelan ni ialah anda boleh menyertai kelas online saya sebanyak 24 kelas setahun. Wow, banyaknya. Confirm lepas ni anda akan jadi duta anti-scam ganti Rahmat. Pantun 2 kerat daripada saya. Kalau nak duit anda selamat, jangan lupa dengar cakap Rahmat.